Dah tarik pun sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita, ya Allah sedapnya kan. Baru kita sedap. Kita yang nak angkat mereka. Macam mana? Tapi dah tuan-tuan. Saidina Umar tuan-tuan, zaman dia letak orang yang hafal Quran, orang yang ilmu di satu tempat. Nama tempat itu Makanus Sufi. Kita orang agama tak ada. Orang agama lantang, Pulau Ketam. Orang agama lantang jaga. Siapa kena kerja cikgu? Angkat tangan tengok. Ada satu pulau lagi kosong, Pulau Sotong. Hampa jaga tuan-tuan. Lantang, saya lantang apa? Baca kutubah ya, bukan ada apa pun. Ya Allah, kalahkan mereka yang zalim dalam pihak raya akan datang. Doa, siapa zalim kalah. Kalah sebab disebut dalam Quran. Tuan-tuan baca surah Sabah ayat 31. Walau tara iziz zalimun mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Baca surah Sabah. Dia kata apa? Kamu akan tengok orang yang zalim. Siapa orang zalim? Orang yang tak meletak pada tempatnya zalim. Zalim lawannya adil, meletak pada tempatnya itu adil. Lalu ahli mufassir kata zalim ini dituju kepada pemimpin. Pemimpin yang zalim ini berdiri depan Allah. Allah tanya, kenapa kamu zalim? Bila kata macam tu, yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla, dia akan tuduh orang di bawahnya, aku zalim kerana kamu yang sokong aku. Weh, baca surah Sabah kalau tak percaya. Aku zalim, kamu sokong aku. Yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Mereka berbalah dengan perkataan. Yang bawah kata, bukan kami sokong. Mana kami nak tahu kamu yang sokong? Tak, kamu yang sokong kami. Lalu dijawab, yaqulul ladzina istuz'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Bila pemimpin tuduh kami zalim kerana kamu yang sokong kami, naik kami, puji kami, pangkah kami. Lalu jawab yang zalim ni, yang apa nama, yang rakyat ni, laula antum lakunna mu'minin, kalau tak kerana kamu wahai pemimpin, kami orang beriman. Nampak rakyat akan lepas. Kamu suruh pangkah apa nak tahu satu Malaysia, kami rakyat didahulukan. Kami sokong, kami nak naik, kamu sokong. Tuan-tuan tengok di Petaling Jaya, di Shah Alam, alhamdulillah, di tempat-tempat bandar besar, 31 Disember mereka gantung flash mob, turun harga. Yang gantung gaji 20,000, yang gantung gaji 30,000, turun harga. Kita duduk PJ gaji 600. Naik. Bengong nanti ya. Gaji 600 sokong naik harga. Sepatutnya turunlah kita ni. Minyak naik, Allah. Kita negara pengeluar minyak walaupun tak masuk OPEC. Kita apa yang tak ada? Minyak kelapa sawit ada, getah ada, balak ada, biji timah ada, emas ada. Apa yang tak ada? Semua ada. Negara sumber. Singapura ada apa? Satu kelapa sawit tak ada. Negara ketiga terkaya dunia. Sebab pemimpin tak ada rasuah. Ingat, pemimpin kita ni keliling pinggang makan. Buat tak kisah, buat rakyat didahulukan. Dahulu semua. Kangkung yang turun. Turun minyak tuan-tuan, turun minyak. Lah tuan-tuan pergi mamak. TO 80 sen. Teh tarik berapa? RM1.30. Saya baru kedai mama ya lu gula taruh sikit sudah. Dia kata taruh sikit pun harga sama. Korang ajar je mama. RM1.30 tuan-tuan. Allahu Akbar. Sepatutnya bila gula naik, semua kita kena. Berim semua dapat dia tak? Duit tu bukan mana individu, duit kita semua. Tapi beri dipilih. Ni dapat, ni tak dapat, ni tak dapat. Tuan-tuan, itu namanya zalim tuan-tuan. Laula antum lakunna mu'minin. Kalau tak kerana kamu, aku orang beriman. Pemimpin jawab balik. Qala alladhina istakbaru lil ladzina istuz'ifu anahnu sadatnakum 'anil huda ba'da iz ja'akum bal kuntum mujrimin. Maka berkatalah pemimpin kepada rakyat, jawab balik. Anahnu sadatnakum 'anil huda. Apakah tidak datang kepada kamu petunjuk? Tak adakah orang cerita dalam kuliah, jangan ikut kami, jangan pangkah kami, jangan sokong kami? Tak adakah? Ada Ustaz Abdullah Khairi datang ceramah bam. Telah datang kepada kamu petunjuk ba'da izja'akum bal kuntum mujrimin. Sebenarnya kamulah orang berdosa. Ni pemimpin lepas tangan. Bila lepas tangan, rakyat jawab balik. Wa qala alladhina istuz'ifu lil ladzina istakbaru bal makru laili wan nahari. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab tak? Maka berkatalah rakyat kepada pemimpin, macam mana kami tak sokong kamu? Bal makru laili wan nahari. Kamu tipu kami siang malam. Macam mana kami tak sokong kamu? Tipu kami siang malam. GST bagus untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Ulang. Maka diulang benda yang sama tuan-tuan, rakyat akan terima.
Kita terima, orang Melayu mudah lupa. Tuan-tuan tahu duduk di sini, tuan-tuan ada gula walaupun mahal. Baru ni tuan-tuan minyak masak naik. Tuan-tuan tahu kami duduk di Bali, tak ada minyak masak. Terpaksa tuan-tuan buat macam mana? Yang meniaga goreng pisang mungut tuan-tuan. Kita duduk sini ada Tesco, ada Billion, ada Giant semua, ada Ultraman semua. Kita baling ada apa tuan-tuan? Sakan tahu tak? Sakan ada. Kadang-kadang habis minyak, gula tak ada. Mahal pun tak apa kalau ada. Ni semua tak ada. Takkan nak makan kangkung tuan-tuan? Mampu ya? Burger kangkung dalam Facebook, burger kangkung, semua kangkung pun tengok mampu. Turun Allah tuan-tuan, tengok rakyat menderita. Tengok Korea. Saya pergi Korea tuan-tuan, pergi Jepun. Kami buat lawatan Islam. Jepun tuan-tuan, tak ada apa. Tapi negara ke-6 kaya dunia. Tak ada apa. Rakyat dia ketika tsunami tuan-tuan, saya pergi tengok, ni peti ais. Duit penuh ni. Siapa pun tak ambil. Rakyat educated. Siapa tak ambil? Saya tanya, kenapa tak ambil? Mereka sengsara, takkan kita nak ambil harta mereka ni. Kita kalau kita habis tuan-tuan. Jepun tak ambil, biar tentu. Tak apa pun tak usik. Saya tengok nak naik eskalator, rakyat Jepun dan Korea semua duduk belah kiri. Sebab apa? Siapa nak potong. Kita naik eskalator, orang Malaysia duduk tengah-tengah, jangan potong. Ni aku punya. Sedangkan tak ada akhlak Islam. Korea, Jepun duduk tepi, semua nak potong. Siapa nak cepat, potong. Naik LRT, alhamdulillah, naik LRT sunyi. Mereka akan bercakap dua je, handphone ataupun baca buku. Tak bercakap. Saya tanya, kenapa tak bercakap? Kami tak ganggu orang sebelah. Kalau masuk LRT di Jepun, tiba-tiba cakap banyak. Malaysia lah tu orang. Allah, saya pergi, adik saya bawa anak umur 2 bulan. 2 bulan baru lepas pantang. Sampai masuk LRT, semua bangun. Cakap Jepun. Main duduk, suruh duduk, semua bangun. Masuk LRT dalam Malaysia, semua pakat tidur. Mampu pi yang berarti aku. Tuan-tuan, akhlak Islam tak ada. Jepun semua bangun. Come sini dia. Duduk sini. Tengok. Allahu Akbar. Jepun negara ke-5 dan ke-6. Korea negara ke-18 tuan-tuan. Tak ada sumber apa. Thailand tuan-tuan, minyak tak ada. Minyak mahal, tapi tol ada. Tol tak ada. Weh, fikir weh, guna otak. Semua educated semua ni. Yang cakap ni bukan mangkuk ayun weh. PhD psikologi weh. I'm electrical engineering, Master Counselor Islam, PhD psikologi. Kenapa tuan-tuan? Guna otak tuan-tuan. Tengok, negara kita sumber macam-macam. Naik jalan raya, tol kena. Bukan saja tu, road tax kena, insurans kena. Atas jalan raya tu ada AES lagi. Tuan-tuan, guna otak weh. Tu pun apa? Nak buat macam mana? Satu dulu ram betul. Weh kakak, guna otak weh. Duduk mentari kot hebat-hebat semua, tapi tak tahulah bagaimana apa ini zalim. Bal makru laili, mereka tipu kita siang malam. Tipu kita weh. Duk tengok TV3. Orang tak pakai dah TV3 tu. Tengok anak muda sekarang, tengok semua ni macam tu ya. Ini duk pakai 3310 Nokia yang tekan lampu dari depan. Yang tu dulu kini selamanya tak boleh buat apa. Wahai pak cik, tukar Samsung Note 3. WhatsApp hello abang, hologram semua ni pakai. Baru maklumat cepat. Ini duk pakai Nokia 3310. Abang turut telok boleh. Saya pergi baling, mereka tak tahu apa perkembangan. Duk pakai Nokia tu. Saya kata pegang kudu pakcik cuma. Pakai ni semua telur je baru. Tengok anak muda ni. Malam ni bukan ada iklan apa, tapi dengan melalui WhatsApp, betul tak? Facebook, mereka datang. Ini anak muda yang kita nak lahir. Anak muda yang cerdik menggunakan akal. Akhirnya apa? Asal nata mata lamar. Akhirnya dua-dua pemimpin ni duk berlawan. Dua-dua diazab oleh Allah. Sebab tu wahai anak muda, guna otak, fikir.